Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Syamim binti Arifin 088 dan 40. Tujuan saya membuat video pada hari ini adalah untuk melaksanakan tugasan kekeluargaan dan masyarakat CDA 11303. Tajuk yang telah dipilih oleh saya dalam tugasan ini adalah Child Free. Sampai itu juga pada hari ini saya akan berkongsi sedikit hasil temu bual saya mengenai topik Child Free. Dalam projek ini, saya berperanan sebagai penyelidik yang menembuat informan bagi mendapatkan pendapat serta pandangan mereka secara langsung berkaitan topik ini. Di samping itu juga, saya akan berkongsi refleksi saya terhadap topik ini. Semasa temu bual dijalankan, suasana lapangan berada dalam keadaan terkawal dan terbaik. Di samping itu, informan juga memberi kerjasama yang positif dengan memberi penjelasan yang jelas. Selain itu, keadaan persekitaran sekeliling agak tenang dan tiada sebarang gangguan. Baiklah, sebelum itu, mari sama-sama kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan child free. Child free membawa maksud pilihan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak dan persetujuan ini berlaku sama ada sebelum atau semasa perkahwinan. Bagi memperoleh pandangan daripada informan, saya telah menemu bual seorang pakar psikologi yang telah berkahwin sejak tahun 2020. Soalan pertama yang diajukan oleh saya kepada informan ialah mengapa pasangan pada hari ini lebih memilih untuk menangguhkan kehamilan serta tidak mempunyai anak. Dan pandangan informan tersebut mengatakan ramai pasangan pada hari ini mahu menghabiskan masa bersama terlebih dahulu sebelum memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa. Oleh itu, saya faham bahawa faktor utama memilih untuk tidak mempunyai anak ataupun child free adalah untuk meningkatkan kualiti bersama serta menstabilkan hubungan sebelum mengambil tanggungjawab yang besar sebagai seorang ibu bapa. Ia juga bergantung kepada pilihan pasangan itu sendiri. Baiklah, soalan yang kedua adalah adakah komitmen kerjaya menjadi pendorong kepada pasangan untuk memilih child free? Pandangan yang diberikan oleh informan adalah tidak bersetuju dengan komitmen kerjaya menjadi pendorong kepada pasangan itu memilih child free. Hal ini kerana ramai pasangan pada hari ini yang sibuk bekerja tetapi tetap mempunyai masa dan memilih untuk mempunyai anak serta menguruskan anak-anak mereka. Pada pandangan saya faham bahawa keputusan child free lebih bergantung kepada pilihan dan keutamaan individu, bukan semata-mata kerjaya. Ini menyatakan bahawa pasangan moden menilai kualiti hidup dan kesejahteraan keluarga sebelum membuat keputusan mempunyai anak. Soalan yang ketiga adalah adakah mempunyai anak merupakan satu cara untuk mencapai kepuasan dalam perkahwinan atau keluarga? Informan memberi pandangan bahawa tidak mempunyai anak mahupun mempunyai anak bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan dalam perkahwinan mahupun kekeluargaan. Oleh itu, saya faham bahawa kepuasan dalam perkahwinan lebih bergantung kepada hubungan dan kesefahaman pasangan itu sendiri dan bukan semata-mata mempunyai anak. Baiklah, kita teruskan kepada soalan 4, iaitu bagaimanakah reaksi atau pandangan masyarakat terhadap pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak ataupun menangguh kehamilan. Pandangan yang diberikan oleh informan terhadap soalan tersebut ialah mungkin pasangan tersebut akan dipandang pelik oleh masyarakat ataupun susah untuk diterima oleh masyarakat. Pada pendapat saya, penerimaan masyarakat terhadap isu child free masih susah untuk diterima dan nilai serta pemikiran tradisional masih mempengaruhi pandangan orang ramai. Seterusnya, kita pergi ke soalan yang kelima. Soalan kelima ialah, apakah konflik yang akan timbul dalam perkahwinan apabila salah seorang pasangan mahu mempunyai anak dan seorang lagi tidak mahu mempunyai anak? Informan memberi pandangan bahawa akan berlakunya konflik seperti perselisihan faham dan mengakibatkan pergaduhan, bertengkar dan banyak lagi. Oleh itu, saya faham keputusan mengenai mempunyai anak adalah satu isu yang sensitif dalam perkahwinan dan keserasian serta komunikasi antara pasangan adalah amat penting untuk mengelakkan sebarang konflik berlaku. Baiklah, kita teruskan kepada soalan yang terakhir, iaitu adakah trauma semasa kecil menjadi faktor pendorong kepada pasangan pada hari ini untuk tidak mempunyai anak? Informan mengatakan bahawa trauma semasa kecil amat-amat mempengaruhi pemikiran pasangan suami isteri pada hari ini. Hal ini kerana mereka telah melalui fasa-fasa yang sulit semasa kecil dan tidak mahu mengulangi perkara tersebut apabila telah bergelar sebagai suami
suami dan isteri ataupun sebagai ibu bapa. Oleh itu, saya faham bahawa pengalaman masa lalu boleh memberi kesan kepada keputusan pasangan pada hari ini apabila dewasa, dan faktor psikologi juga memainkan peranan penting dalam pemilihan child free. Oleh itu, daripada temu bual ini, saya belajar bahawa masyarakat moden semakin terbuka dengan pilihan child free, terutama apabila tekanan ekonomi dan kerjaya semakin tinggi. Situasi ini boleh dikaitkan dengan teori modernisasi yang menjelaskan bagaimana perubahan sosial menyebabkan masyarakat beralih daripada nilai tradisional kepada nilai moden. Teori ini membantu saya faham mengapa child free semakin diterima sebagai satu bentuk autonomi dalam kehidupan. Melalui dapatan ini, saya sedar bahawa setiap pasangan mempunyai sebab dan keputusan tersendiri, dan saya belajar untuk tidak menilai keputusan orang lain berdasarkan perspektif sendiri. Samping itu juga, saya menghormati keputusan mereka kerana sebab dan alasan yang mereka pilih merupakan kehendak yang terbaik untuk mereka. Oleh itu, sampai di sini sahaja perbincangan saya berkenaan isu child free dan hasil temu bual yang diperoleh oleh saya. Sekian, terima kasih.